Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Fazizudi bin Abdul Rahman memegang nombor matrik D202511116566 ingin melaporkan berita akademik penyelewengan sosial dan dialekuensi bersama rakan penyampai saya iaitu saya Muhammad Deni Ashraf bin Muhammad Isa memegang nombor matrik D2025116593. Kami akan menyampaikan kes Zain Ryan yang merangkumi sinopsis kes, definisi kes, faktor utama, kesan permasalahan, strategi dan pesanan kepada diri serta masyarakat sekaligus rumusan bagi kes ini. Kes ini dimulai dengan sinopsis kes iaitu kes mengejutkan seluruh negara dan menimbulkan persoalan serius mengenai keselamatan kanak-kanak khususnya di kawasan perumahan awam. Zain Ryan dilaporkan hilang selepas pulang dari sekolah pada 5 Disember 2023. Operasi pencarian besar-besaran melibatkan polis, bomber, sukarelawan dan penduduk setempat dijalankan sepanjang malam. Keesokan harinya, mayat mangsa ditemui di kawasan sungai berhampiran apartmen. Berdasar mendapati, mangsa mengalami kecederaan pada tubuh. Ini menunjukkan bahawa kematian ini bukan secara semula jadi. Sebaliknya, melibatkan unsur jenayah. Kes ini juga menjadi perhatian kerana mangsa merupakan kanak-kanak berperkeluhan khas. Seksyen 31(1)A Akta Kanak-Kanak 2001 merujuk kepada perbuatan mengabaikan kanak-kanak sedemikian rupa sehingga kemungkinan boleh menyebabkan kecederaan fizikal. Seksyen 34 Kanun Siksaan yang menyebabkan kecederaan fizikal membolehkan pertubuhan dikenakan ke atas lebih daripada seorang tertuduh yang bertindak bersama. Jika disabitkan kesalahan, hukuman di bawah Seksyen 31(1) Akta Kanak-Kanak 2001 boleh termasuk denda sehingga RM50,000, penjara sehingga 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Saya akan menceritakan tentang definisi dan konsep permasalahan. Kes ini menekankan permasalahan utama iaitu keselamatan dan perlindungan kanak-kanak. Definisinya adalah isu di mana kanak-kanak, terutamanya golongan yang rentan, terdedah kepada risiko jenayah kerana kelemahan pengawasan dan persekitaran yang tidak selamat. Konsepnya melibatkan tanggungjawab bersama antara ibu bapa, komuniti dan pihak berkuasa dalam memastikan persekitaran yang selamat. Kes ini juga menekankan pentingnya penguatkuasaan undang-undang yang tegas bagi melindungi golongan kanak-kanak. Faktor permasalahan kes. Berdasarkan siasatan awal, terdapat beberapa faktor utama yang menyumbang kepada permasalahan ini. Yang pertama, kelemahan penguasaan kanak-kanak. Zain Ryan tidak dipantau sepenuhnya selepas pulang di sekolah. Faktor kedua, keselamatan persekitaran yang lemah. Kawasan perumahan mempunyai laluan berbukit, kawasan sunyi dan pencahayaan yang kurang. Faktor ketiga, kerentanan kanak-kanak berkeperluan khas. Mangsa mempunyai keterbatasan komunikasi dan pemahaman risiko menjadikan lebih mudah terdedah kepada bahaya. Seterusnya, saya akan bergerak kepada kesan permasalahan. Kesan daripada permasalahan ini amat besar seperti mana kita tahu apabila kita mendapati bahawa terdapat banyak kes yang berkaitan pembunuhan, ia akan melibatkan banyak kesan kepada seluruh anggota masyarakat. Dan bagi keluarga mangsa, mereka menghadapi kehilangan yang tidak ternilai, trauma emosi dan tekanan mental yang berpanjangan. Perasaan bersalah dan sedih mendalam membebani ibu bapa. Bagi masyarakat pula, timbul rasa takut dan tidak selamat dalam kalangan penduduk, terutamanya ibu bapa dengan anak-anak kecil mereka. Hilang kepercayaan terhadap keselamatan kawasan perumahan dan menimbulkan persoalan moral dan sosial tentang tanggungjawab menjaga kanak-kanak kecil, terutamanya kanak-kanak yang mempunyai masalah atau digelar sebagai anak istimewa. Seterusnya, kita pergi kepada strategi menangani permasalahan. Bagi menangani isu ini, beberapa langkah telah diambil. Yang pertama, memperkukuh penguasaan kanak-kanak oleh ibu bapa dan penjaga. Strategi kedua, meningkatkan keselamatan kawasan perumahan melalui pencahayaan yang baik, CCTV dan kawalan akses. Strategi ketiga, meningkatkan keselamatan kawasan perumahan melalui peranan aktif komuniti seperti rondaan berkala dan konsep kejiranan prihatin. Terima kasih Encik Deni. Jadi apakah pesanan kepada diri dan orang lain juga? Pesanan daripada kes ini jelas. Kita nampak bahawa kita semua harus peka, prihatin dan bertanggungjawab terhadap keselamatan kanak-kanak, di mana kanak-kanak ini sangat sukar untuk dijaga kerana mereka tidak mempunyai kematangan mental. Jadi, ibu bapa, komuniti dan pihak berkuasa harus bekerjasama bagi mewujudkan persekitaran yang selamat, harmoni dan berberi kemanusiaan. Tragedi ini seperti ini harus dijadikan pengajaran supaya tidak berulang. Jadi, cadangan saya, kanak-kanak haruslah bermain di kawasan selamat dengan ibu bapa sentiasa memantau pergerakan mereka di dalam rumah mahupun di luar rumah. Dan bukan saja untuk ibu bapa, malahan masyarakat juga perlu prihatin dengan kejiranan anda semua. Kes ini menjadi pengajaran besar tentang pentingnya keselamatan dan perlindungan kanak-kanak.
Perkara ini perlu diambil perhatian oleh semua pihak agar tidak berulang kembali. Perkara ini juga perlu diambil serius kerana kanak-kanak berkeperluan khas bukan untuk diseksa tetapi memberi perhatian sepenuhnya kepada mereka. Sekian daripada kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia.